Best. Tak payahlah. Oh ya, kita pakai ni benar untuk laki. Oh. Komando. Hari ni berbuka ala sahaja. Alhamdulillah. Kemana destinasi kita hari ini? Malam ke-7. Okey, Assalamualaikum. Plan asalnya adalah nak pergi semayang kat Masjid Negeri. Dah 8.20 tak sempat. Jom, cari parking. Jap, nak sampai dah. Gaya macam buka masjid. Ini kedai Thai. Ini pula gaya budak-budak tengah berperang. Betul? Sebenarnya aku tawakal ke parking kat sini ni. Sebab dah lama tak datang sini. Datang mana? Masjid Pengkalan. Masihkah boy ingat kejadian di sini? Patutnya boleh je parking kat dalam tu. Aku kelang kabut tadi. Risau tak? Macam lah, pukul dah penuh. Aku malah nak bersesak. Kalau dulu sekolah aku parking kat luar ni. Masjid ni adalah masjid pertama aku sampai balik pada Sarawak. So aku cangkung sikit dalam petang. Awawi. Apa yang special? Tengok tu. Special tak? Muhammad Rasulullah, hayya 'alal salat, hayya 'alal falah. Sayyidina Abu Ubaidah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai selagi seseorang itu tidak memecahkannya. Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai selagi seseorang itu tidak memecahkannya. As-salatu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Okey, tamat solat tarawih Masjid Ibnu Sina. Ibnu Sina ke Ibnu Salam lupa. 20 rakaat, 1 juzuk. Budak tahfiz yang baca. Mencabar. Suara budak dia pun mencabar. Ada yang New Zealand ada. Okey. Pengalaman baru.
best. Pinggang tak rasa. Serius menarik. Boleh try kat sini. Ada peluang dah, rezeki alhamdulillah dapat rasa satu juzuk. Okay. Esok mungkin kita kat Batu Gajah kot. Datang sana lah pula. Assalamualaikum. Ramai orang. Aku baru nak cilok ya. Pulang, marilah pulang. Inilah masjidnya. Assalamualaikum. By the way tadi kalau aku nak insert sikit, tengah-tengah semayang tu dalam rakaat ke 6 ke 8 kot, budak-budak pitching memang tinggi gila. Budak-budak pitching tinggi, bermain-bermain. Lepas tu meriam bolo pun berdentum. Oh, habis semayang je semua pandang belakang. Anak siapa ni anak? Senok. Lepas habis 8, zup, 2 saf je yang tinggal. Assalamualaikum. Hari 7 hari. Mak cakap ni beras bahaya. Mood Islami hari ni. Daulah tuanku. Cung, kita dekat Kuala Kangsar. Kita jauh berada di mana dia? Langgong. Oh, kenapa ni? Terus, jemaah. Lata. Manis sangat. Apa? Oh, 390. Banyak tu. Panjat. Dah macam Cameron. So pasar pagi Langgong boleh tahan best. Tarik. Sebenarnya cari ikan. Nak cari ikan sepat ronggeng. Itu je. Dia ada chip sekali. Boleh lah untuk mak punya tu. Dia dah pening. Banyak sangat ni. Dia beli. Oh, baju-baju dia. Oh, banyak mak. Jubah lah orang panggil. Cantik. Cantiknya di belakang tu. Sini. Pulangan kekecewaan sebab tak jumpa. Tak ada kot, tak ada rezeki. Jom, next station. Tak tahu ke mana. Hello. Boleh lah. Baunya tidak dapat dirakam. Daun salam, asam pedas ayam. Dara. Lauk semakin sedikit. Ting. Assalamualaikum. Malam ke-8. Kita mencuba untuk solat dekat area Batu Gajah. Dan aku tinggal lagi 4 minit sebelum masuk azan. Tak tahulah sempat ke tak. Cubaan. Ini memang garing punya. Kita mungkin nak ke masjid yang minggu lepas kita pergi toilet tu. Tengoklah macam mana. Mari mencuba solat di kawasan Batu Gajah.
InsyaAllah nasib baik sempat syap sampai dah azan. Sudah azan insya. Kering-keringan macam kat Masjidil Haram. Kemudian insyaAllah ada tazkirah Ramadan bersama Al-Fadhil Ustaz Subaijuri ada insyaAllah. Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, alhamdulillah masjid ni best, ada kuliah agama. Aku antara yang lari awal macam biasa. Jalan jam baik nak keluar pintunya jam. Pulang, marilah pulang. Uncle nak pergi mana? Pulang, marilah pulang bersama-sama. Elwa. Pukul 6. Jam 6. Ini menunya. Ini menunya. Alhamdulillah. Hari 8. Kita dekat lodging lagi sekali. 19 darjah. Assalamualaikum. Masjid lodging. Adakah ini dianggap satu pencapaian untuk saya? Di mana saya dah kira masjid yang ke-8 ke-9 lah. Ya, tempat hiking bro. Jangan lebat. Jangan lebat. Bestnya kabus mak. Kabus tebal. Tak nampak apa weh. Alhamdulillah. Alhamdulillah makanan hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ke-9. Hari ini kita patutnya pergi ke Kampung Sriwijaya punya masjid. Walau bagaimanapun cuaca tadi macam tak mengizinkan. Nampak gelap gila. Angin pun sampai nak bersujud dah pokok-pokok terung mak aku. Kita tukar pergi ke Botani. Bila dah sampai Botani ni, sebenarnya aku sampai awal pula. Walaupun aku lambat. Macam tak ada orang je. See, Mbak masih bersenang-lenang, tenang-tenangan saja di sana. Nampak di sana. Oh tu, tak nampak je. Ada kat dalam kot. Aku tak perasan. Zoom sikit.
على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Masjid alhamdulillah seronok, penuh. Last minute baru dia penuh. So, ini adalah pengalaman di sini. Masjid ni yang istimewa dia dulu, dia asalnya daripada kampung Teluk Memali. Dia dipindahkan ke sini. Short and sweet. Esok mungkin kat ladang. Mungkin. Mari balik awal hari ni sebab dekat saja. Hari ke-9. Hari ke-9. Jam daya sangat cukup. Kelang kabut. Patutnya tak dapat pergi ke ladang hari ni. Hampir-hampir sangat-sangat tak dapat pergi. Alhamdulillah baru sampai kat BFP Petani. Kita ke ladang Gelong Gajah. Kita pusing kat bazar kejap sementara nak pergi ke ladang. Kue dan muih beraneka macam. Tengok ramai sangat tau. Dulu dia salam kalimatul haq alaiha nahnu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Hujan mat. Hujan. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Golak lah. Wuduk sampai ke kaki. Alhamdulillah. Tujuh dah 555 lah kalau keluar. Hari 10. Alhamdulillah. Hari ni mak tak apa cantik, tekak tak apa sihat, berkahak, tak tidur malam juga. Saya pun sama. Alhamdulillah. Dulu pergi sekolah macam ni lah kami. Tabah ya dik, pergi sekolah pagi-pagi macam tu. Okay, mana dia? Ayam bestari, sayur goreng mama, dengan kuah. Yang paling penting kuah. Tada! Kuah lada hitam. Hari 12. Hari 11 sekejap. Hari 11. Hari 11. Best. Alright, hari ni 11 Ramadan
Semalam tak pergi terawih surau masjid sebab tak larat dan hujan. Hari ni pun macam itu sebab cuaca sebenarnya gelap gila Tengoklah, rasa macam so bermakna mungkin ada 2 hari dah gagal misi 30 hari 30 masjid. Bila nak hiking balik? Bila nak hiking balik? 11 Ramadan. Maksudnya maksud juga saya punya ni cerita bagi 12 Ramadan. 12 Ramadan jam lebih kurang lah. Hari ni 12 Ramadan 13 hari bulan Mac. Traffic light tiba-tiba merah. Lihatlah cuaca. Alhamdulillah. Ini pandangan pagi-pagi saya ya. Selalu jam macam ni. Best. Sebab semalam lebat sangat. Wahai Tuhan, hujan lagi Ramadan ke-12. Saya mengumumkan malam ni Masjid Umar. Roti john, pisang dan ayam pedas, ikan bulu ayam, ikan pari sebenarnya. Hari 13 dari beberapa sebelum birthday boy. Alhamdulillah, hari ke-13 Ramadan. Jom, let's go! Hari ni 13 Ramadan. Mari tengok kita pergi sembahyang kat mana. Tengoklah bos kita seorang ni, nampak tak sihat. Dia tak sihat. Benda lain lah. So that's why I think Hujan cok. Memang ni tak ada edit. Gila tahu boleh tak datang office. Kita nak try untuk satu karakter. 13 Ramadan. Ini ya bo, asam pedas daging. Yatima. Telur. Lauk malam tadi dan lauk petang malam. Ya, ini lauk hari tu. Mama Star. Hari ke-14. Asam pedas daging. Sebab ini dan jam yang lebih awal sikit. Hari ni berapa? 14 Ramadan. Selamat pagi 14 Ramadan. Ting. Ramainya orang ke ramai. Tak ada orang pun. Apa nak dibuat dengan pelet santannya pakai? Dia masih beli apa tu? Dia memang orang kata sifu. Kita sekarang dekat Stadium Indramulia. Tapi kita nak pergi sini. Sini. Oh, kilo 25. Yang mana yang 25 je? Air orange. Wah, ini saja. Wow, jimat Madani. Sebenarnya ini saya punya seorang. Alhamdulillah. Tak tahulah habis ke tak. Tak ya. Hari ke-15, alhamdulillah. Lauk, nasi, suplemen. Jam berapa kita hari ni?
kosongnya. 15 Ramadan. Lauk semalam. Kuih semalam. Ni siapa ni? Hari 16 Iwan baru pergi sekolah. Hari ni 16 Ramadan. Itulah cuacanya. Inilah keretanya. Rasanya this week aku dah boleh start balik kot untuk solat di Masjid Time Terawih. Dah buka puasa dah. Lupa lapar. Makan ni. Betul makan ni. Kau sempat. Ni special. Ini banyak kan. Hari 17. Birthday boy hari ni 18. Jam 17 Ramadan. Jadi kita minum. Apa dia? Macam ni. Ini batu dia. Tak boleh. Oh tak payahlah. Nah, mendapat. Nah, lagi mendapat. Asam Jawa tidak apa ada asam. Ya, adik-beradik. So kau pun tak boleh ke? Oh ya. Tempat kami punya untuk laki. Oh. Ini adalah pokok favourite buah rambutan saya. Rambutan gading arwah Tok tanam. Tapi itulah, selalu dapat tengok macam ni je. Tu rumah jiran kami. Arwah nak tengok nenek baik gila. Ni lah dia. Selalunya ini je aku dapat tengok. Lepas tu Labo. Assalamualaikum. 17 Ramadan 18 Mac. Ada dua benda. Birthday boy hari ni, happy birthday. Mesti malam tadi. Dan lagi satu, 18 Mac ni bermakna dah 5 tahun Malaysia kena COVID since PKP. Tapi jangan nak tunjuk ke depan. Kalau dapat tengok ni gelap gila tau. Gelap gila. Tadi panas, ya Allah berdentung. Tiba-tiba gelap. On the way nak dekat Keselai ni, aku tengok tadi rupanya ada orang meninggal. Kemungkinan besar mana orang tu sampai Allah lindung dia daripada panas ni. Tumpah. Hujan je. Hujan. Selalu duk shoot kalau pergi kerja je kan pagi-pagi. Lah ni kita tunjuk kalau balik kerja macam mana. Pada aku cuti. Suasana petang lebih kurang Alhamdulillah. Inilah dia kari sardin, kuih sagu, sambal kelapa, ikan goreng dan kuih-muih beraneka macam. Zoom. Air buka puasa sebab tak larat. Tak payahlah COVID ya. Hari 18 puasa. Sahur 18 Ramadan 19 Mac. Hari ini kena dapat dokumen something yang sangat penting. Pagi kita begini sampai malam hari ni kita buat iklan. Berada ni setiap pagi aku akan tengok dia hantar makanan. Pasimo. Oh, kita dah imam dah ni. Dojol tapi dia buat pakai dia lemak. Dia macam lemak tapi dia buat pakai tepung. Lemak dia lemak. Lemak tepung. Nak wayang. Saya dua. Kita sekarang dekat Kampar, Bazar Ramadan Kampar. Masalahnya Kalau ada terlepas, ini bazar. Ini pula pasar Cina.
Kau tengok kat belakang tu dia turun. Kan aku cakap dah. Oh, ayam dia cong. Pani puri. Sedapnya bau sedap. Apa yang 310 tu? Bakar. Daripada Bukit Bintang sampai ke sini dia cari binatang ni. Dia tak ambil penyanjang. Seronoknya. Jadi kat sini. Aku rasa ini grup penerima duit raya paling ramai pernah aku tengok. Duit. Dah seorang lagi. Sakit gastrik. Update hari ni 19 bulan 20 Ramadan 19 Ramadan 20 bulan. Aku tak apa sihat. Gastrik teruk. Alhamdulillah semakin pulih. Tak risau. Depan aku macam mana? This is my view for today. Alhamdulillah. Tak terik hari ni tapi macam nak ke mana balik je. Fun fact pasal Ipoh, dia memang bandar bunga kata bougainvillea, tapi diorang cukup suka kalau landscaper tanah-tanah pokok macam ni. Dah lah murah, pakailah pokok lain pula. Alhamdulillah akhirnya hujan. Syukur. Syukur Alhamdulillah ya Allah. Wah, ayam ini ditajuk oleh Cik Syam. Ni mak buat. Ini wow. Ini pun wow. Wow, banyaknya. Hari 20 recovering. Badan baru recovering. Nasi goreng. Ayam semalam. Ini normal. Semalam tak normal. Pukul 6. Bukan. Pukul 7 4 minit. Ini awal sikit. 20 Ramadan. So, Assalamualaikum. Hari ni Jumaat, second last setelah Jumaat bulan puasa. Kita keluar awal gila. Terrajin nasi awal. Badan condition tak fully recover tapi tengah recovering. Gelap gila sebenarnya. Hari ni rasanya pagi-pagi ni hujan lebat ni kaya ni. Tengok depan. Gelap guys. Serius. Biasa tentang ni cerah dah. Serius weh. Gelap weh. Gelap cah. Hari ni memang panjang ni. Bismillah. Aku tak pasti dapat tengok ke tak. Lampu ni kalau macam ni memang annoying. Tapi nak macam mana kan. Kan silau. Tapi tuan-tuan nanti bila doa tambah sikit lah dalam doa tu. Ustaz doa bagi dia pahala banyak. Wah, budak-budak mahal.
Rasa ramai dah ni. Ramai. Ni ada Quran Hour dalam tu. Dia tak? Tadi bukan ramai. Ada Quran Hour. Tengok, punca-punca redup. Muka-muka macam kita orang ni, mana pernah jejak sini? Alhamdulillah, Zikri. Sejak masa sini berubah. Puasa penuh. Datang masjid. Tengok dia orang semua tengah membaca. Tak, cerita sekarang yang dia kumpul depan aku ni kenapa ni? Aku ni cik dindingnya. Surah Al-Baqarah ayat 185. So pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada umat manusia. Jadi Allah muliakan bulan Ramadan ini bulan yang turunnya Al-Quran. Jadi kita buat konsep tadarus Al-Quran. Di mana tadarus ni maksudnya kita baca Al-Quran secara berkumpulan, secara bergilir-gilir. Okey. Yang mana bila seorang baca dalam kita dah pecahkan kepada 4 grup. Kumpulan ni ada pembimbing. Kita letakkan pembimbing apa? Ada pembimbing kan? Hawa pun ada pembimbing kan? Bantulah. Saya pun adalah power sangat. Sama-sama kita. Surah Rahman ni dia ikut 4 ayat. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Ya Allah, dan kami katakan hati kami supaya kami sentiasa So kita dapat pengecualian solat Jumaat ni. Sampai makan. Hari ni kita sembang Jumaat dekat Timing. Masjid ni lah yang kita buat solat 23 rakaat tarawih habis pukul 10. Padu masjid ni, padu. Best. Masjid yang laju lah. Kalau hari biasa dia punya sedekah dia boleh tahan tak? Komando. Inilah orangnya.